I'm looking for re-entry as well. If the M5 can break this structure, okay, here, like here, then we re-enter here. I understand it now. Sini ha. Oh, dia sampai sini je dul fly dia. Okay, lepas tu dia patah balik. 400 gipip gak dia fly balik. Movement FOMC malam ni seiring dengan apa yang diorang bahas dekat dalam meeting. Aku rasa tak ada live. FOMC kali ni ada effect tak? Ada, tapi tak adalah kuat. Kau kena beza FOMC mini meeting dengan betul-betul FOMC yang ada announcement, yang good morning apa semua kan. Kalau Kevin Walsh punya signature, which is morning lah, macam morning everyone. Kalau Powell, Jerome Powell macam good morning everyone. Beza dia tu je. Dia beza good dengan tak ada good ke. Weh, fly lagi tau. Satu speed je. Aku nak tulis lah jap. Weh, kepala otak aku pening weh. Mana ada orang bangun-bangun bagi buy weh. Tak ngam. Aku seorang je masalahnya. Weh, 116 speed. Korang dah ready belum round 2? Cepat. Round 2 high days aku ikut M1 ni. Sebab M5 tak break lagi structure yang aku cakap tu. H1 still dalam buy zone. So aku decide untuk continuation. SL aku will be 28. 50 pip 1, 2, 3. Aku entry 3 layer dulu. 0.03. Ni continuation buy. H1 masih dalam demand buy. Dah entry ke? Dah. Saya entry kat 4032. KW boleh rasa sell. Boleh. Sebab memang structure sekarang tengah sell. Tapi aku buy, the reason why aku buy lagi, H1 masih dalam base. Ini 1, 2, 3. 3 resistance sebelah dia dah break dengan base kat sini. Momentum lah tu. So aku decide untuk buy lagi. Aku ride rejection ni. Faham tak? Faham. Weh, dia fly tu weh. 34 pips running sekarang. How much equity do you got in this account, mate? $11,000. This account is my current grow account. This one is real, okay? 40 pips flying. 44. My last TP. 50 pips already. You can take partial if you want. This is the continuation setup from round 1. I'm going to screenshot it, boys. Ready. Hantar feedback. Woi, fly weh. Fly lagi weh. Woo. Pacat terus. 63 pips saya sekarang guys. 63 pips. Boleh take partial kalau nak. Kalau nak set break even, boleh. Tak ada masalah. Hantar feedback dalam ni. Weh, takkan aku make on sumpah. Make on je dari tadi hantar feedback ni. Kang aku VCS dengan dia kang. Sedap-sedap PM make on. Mana yang lain? Daripada korang sibuk FMC, baik kita recover dulu. Siap.